Kalau tak boleh selesai juga, tutup kandang lah, jawab dia. Buat apa kalau nak bola galau ni? Kalau tak boleh selesai, tak boleh cari penyelesaian, tutup lah, jawab dia. Adakah Sungai Dua bersetuju bahawa disebabkan kegagalan kerajaan mengawal pencemaran najis babi ini telah menyebabkan negeri Pulau Pinang kehilangan sumber air bersih yang sepatutnya kita boleh guna bagi mengatasi isu kekurangan sumber air, sehingga Pulau Pinang terpaksa berunding dengan negeri Perak untuk beli air bersih? Teruk, tuan-tuan boleh pergi tengok lah, CM boleh turun. Kalau CM nak turun boleh mai, saya boleh tunggu sana. CM, saya boleh tunggu sana, boleh tengok betapa teruknya sungai itu. Oh, tuan-tuan nak abang lah, hitam air. Kenapa dia lepas? Dia bela, kalau tak lepas tak ada masalah. Pencemaran tu yang masalah, bukan masalah belah babi. Masalah belah babi ini biasa lah pada non-Muslim untuk ni, tetapi masalah dia pencemaran tu. Saya minta lah supaya maknanya selagi mana pencemaran ni kita nampaknya pencemaran akan terus berlaku, eloklah maknanya kita sita bang kandang tu supaya tidak dibelah di situ.